Untuk stage-stage terakhir, brake ni yang paling penting. Kita selalu cerita pasal power lah, laju lah. Brake ni yang paling penting sekali. Dekat Sepang ni ada banyak kes brake kosong. Sebab Superbike punya speed tinggi, ban brake ni antara beban yang tertinggi dalam track-track MotoGP ada. Jadi bayangkan betapa pentingnya. So ini master dia ni aku akan ganti. Aku beli baru terus, betul master pump baru. Nak confident dekat brake depan. Ini nanti kita nak tukar semua seal-seal piston ni semua. Tak tahu dah berapa lama simpan. Spare part semua dah ada lah. Sambung ke pagi, malam tak sempat. Ini dah nampak sikit aku pasang sebab nak buat marking dia punya corak. So corak yang aku fikirkan ialah nak buat Yamaha punya speed block. Speed block Yamaha tu dua macam colour TZM Millennium. Nak bawa kat sini jadi kena pasang baru tahu dia punya angle macam mana betul tak betul. Okay, kita tandakan. Okay, untuk yang kat tank tu kena kecil sikit, jadi kena design buat lain sikit. Lepas kita print, try tekap dekat tank tu tengok sesuai tak. So ini final. Kat sini korang dah boleh agak dah dia punya corak aku nak buat ni. Tapi ini sebab race bike cincai-cincai dia buat ni. Memang dia punya kalau tengok dekat teruk gila. Asal colour-colour cukup.